Saya dikelilingi oleh wanita. Saya ada 5 anak perempuan. Tidak ada anak lelaki. Jadi dapat cucu pun 5 perempuan, 1 lelaki. Saya tahu apa dalam hati anda semua. Nampak ganteng lagi. Saya 6 cucu tau. Umur saya 58. Kerana apa? Kerana wanita yang menjaga saya ada di rumah, menjaga saya dengan sempurna. Dan itulah yang kita harapkan daripada wanita-wanita, iaitu isteri kita, menjaga kita dengan sempurna. Baik buruknya, sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan kita ialah perjalanan. Seorang wanita yang bergelar ibu, di telapak kakinya ada erti syurga. Seorang wanita yang bergelar ibu, baunya sudah cukup untuk menghilangkan rindu seorang anak. Seorang wanita yang bergelar ibu, kerana merekalah anak-anak pulang menjenguk ke rumah. Ini terbukti dengan kerinduan-kerinduan kita pada ibu kita. Bagi mereka yang masih ada ibu, hargailah kehadiran mereka. Bagi ibu yang telah pergi meninggalkan kita, pada bulan Ramadan ini, kita mengambil sempena dengan bulan yang paling berkat ni, kita sedekahkan sebanyak mana yang boleh kepada arwah ibu kita, supaya mereka aman di sana. Dan apa yang kita lakukan, insya-Allah anak-anak kita akan lakukan kepada kita nanti. Kan berbeza daripada iman. Tiba. Beza kan? Beza. Itu iman. Rosyam dia macam ni. Dia macam ni. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.